Go, 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 go. Nampak? The winners kat atas. Dia berjaya mengangkat satu simen. So, kita tengok orang bawah ni apa dia nak buat. Ni latihan asas nak masuk kerja dengan saya. Inilah latihan dia. So, korang kena berlatih mendaki Bukit Curam. Okay, tengok muka. Jangan lepas simen tu. Jangan lepas. 50 kilo. Pam, naik lagi. Pam, naik lagi. Lagi sikit long. Pandang bawah. Jangan pandang atas. Pandang bawah jalan. Okay guys, inilah cara kami training untuk panjat bukit tinggi ya. Ini cara dia. Agak boleh lepas orang satu bag, boleh follow kami kerja. Kerja kami ekstrim. Biasalah tukang. Tapi saya punya pekerja seorang ni pelajar pandai tu. Tu kolej vocational tu. Seorang. Terbabas tu rasap. Okay. Pecah. Alamak ai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys. So korang tengok macam mana kami nak bawa benda ni naik ke atas Okay, satu berat simen bersamaan 50 kilo Saya rekod tertinggi saya bawa naik dekat 450 kilo lah. Rekod tertinggi saya dah bawa naik sorang-sorang. So hari ni kita nak rigging kita punya budak. Okay, so budak kita pun dah standby. Korang kena like video ni. Macam mana cara. Ini bukit tinggi bukan bukit rendah Kalau tengok pun curam So kita tunjukkan skill macam mana nak angkat. Okay, untuk anda tak sakit pinggang angkat dia. Pastikan anda angkat tangan macam ni lah kalau dia tinggi. Okay, seorang kena hold. So pegang dia macam ni. Kalau untuk mendaki pula kita showkan pandang bawah, jangan pandang atas. Sebab bila kita pandang atas kita banyak memikir. So kita akan lalu pandang bawah saja, tunduk saja. Agak-agak depan kita tengok sikit je tu. So kita bawa naik guys. Okay, berat untuk satu ni 50 kilo. Boleh bercakap lagi. Ni bukan rakam kita cakap di belakang takbir, tak ada. Tengah mendaki guys. Okay. Turunkan dia. Tu cara turunkan dia. Lus. Licin kat sini. Sebab tadi ada berlaku kemalangan kat sini. Lagi sikit kan. Letak dia kat mana-mana. Sebab tadi ada terbabas. Jangan letak tu hempas atas ni kat. Nanti dia akan gelungsur. Sikit lagi. Okay. Sekejap tu. So korang tengok guys. Kita kena angkat daripada bawah naik ke atas. So ini untuk korang. Untuk korang tonton macam mana kami buat kerja, bantu saya tekan like dan share. Terbaik support terus. Bye bye geng.